Hello guys. So hari ni aku nak share sikit aku punya point of view tentang a new issue yang baru keluar, which is maybe dah seminggu kot, bukanlah new sangat. Tapi aku just nak tekankan sikit a few things. So topik dia tentang retirement age. Okay, nak naikkan ke 65. Banyak orang dah tekankan tentang susahnya untuk new graduates untuk dapat peluang kerja. Okay, kita naikkan mungkin lagi susah lah. Okay, ada beberapa method yang orang ketengahkan mungkin secara berperingkat and so on. Okay, cuma aku tak nak tekankan kat situ. Aku nak fokus dekat tempat lain sebab ada benda lain lagi yang kita kena fokus juga selain daripada peluang pekerjaan. Okay, so yang pertama sekali ialah aku nak tekankan what we call as siapa yang akan benefit from this kind of policy. Okay, in my point of view, berdasarkan apa yang aku tengok, mostly yang akan benefit from this policy yang aku akan label sebagai stable job. Okay, apa ni stable job? Usually orang-orang yang dah kerja dalam sektor government or orang yang kerja dalam sektor private, but usually diorang dah structured punya level. Okay, meaning diorang high paying punya workers lah. Okay, so yang lain-lain ni yang usually yang tak dapat benefit usually orang-orang yang kerja pasar malam. Okay, this is what we call informal job. Okay, pasar malam, okay, kerja-kerja kat restoran, kerja gig job macam tu kan. Okay, so diorang ni yang informal ataupun mungkin diorang sendiri tak ada EPF and so on. So diorang ni, this is what I call the vulnerable people yang kita sepatutnya fokus on. Okay, government sector usually after diorang dah umur sampai 60, okay, dalam structured private company pun selalunya bila dah sampai 60, diorang dah sampai satu tangga gaji, should be able to retire safely. Okay, lain pula dengan geng-geng yang informal job ni, usually diorang savings ni pun agak kurang. Okay, sebab diorang kerja yang agak risiko compare dengan yang stable job tadi. Okay, that's my point of view. Yang pertama. Yang kedua pula, ini kenapa aku rasa instead of naikkan, better kurangkan. Okay, ataupun maintain lah. Kurangkan ataupun maintain, I don't mind. It's about paying salary using taxpayer. So ini dah fokus kepada bahagian government sector. Okay, so untuk kita benefitkan ramai orang dengan taxpayer punya income, okay, government dapat taxpayer money kan, so kita nak pastikan this taxpayer money being distributed as much as possible to the people. Aku rasa instead of kita naikkan tangga gaji, better kita maintain atau kurangkan supaya kita cepat ada rotation tu. Rotation tu maksudnya bila orang atas dah diberhentikan atau dah tamat lah retire, orang bawah akan naik pangkat, and yang bawah akan naik untuk isi ruang yang ada, and so on, sampai bawah kita ada peluang kerja yang baru. Okay, so that should be accelerate. Okay, kita sepatutnya banyakkan benda tu. Okay, untuk peluang kerja pada orang-orang yang baru nak masuk ke dalam sektor government lah. Okay, so by this kita boleh distribute duit taxpayer money ni to more people. Okay, so by umur 55 lagi banyak rotation tu, lagi cepat orang boleh benefit from taxpayer money. That's my humble personal view. Aku rasa sepatutnya macam tu. Okay, now let's talk about siapa yang betul-betul pula why should we do this instead? Kenapa kita naikkan kepada 65? Okay, sebab mesti ada argument dia. Kita punya population pun sudah makin menua. Okay, population kita makin menua. So kalau kita compare dengan first time, bukan first time tak tahulah, yang last time kita naikkan had persaraan ni ialah masa tahun 2012 atau 13 gitu kepada 60. Okay, at that time kita punya life expectancy, okay, life expectancy untuk orang Malaysia ialah 74. Okay, right now kita punya life expectancy ialah 77. Okay, it doesn't change that much. Aku tak rasa by umur itself is a good justification untuk kita naikkan tangga gaji. Untuk naikkan persaraan, had persaraan. And if kalau kita naik-naik juga, aku sarankan betul-betul kita kena buat agak strict. So bila strict ni leceh lah, banyak nak kena check itu check ini. So first kali kita kena check sama ada by umur 60 tu, adakah gaji dia bawah median. Untuk continuekan hidup, diorang perlukan gaji lagi. So kita faham lah bawah median should be okay.
Ataupun mungkin bawah certain level, government akan set bawah B40 or so on. Okay, dia layak. That's the first tick lah, eligible. And then other than that, mungkin kita boleh tengok daripada tahap kesihatan. Okay, tahap kesihatan kena check juga. Kalau tak, mungkin orang itu akan bagi productivity yang agak rendah. Kita nak, for me, when you work in the government sector, we need productivity. Okay, we need high productivity. So kalau umur dah 60 lebih tapi kita punya end productivity agak rendah, so it's a bad impression lah for the government. Okay, so that's the two things I think yang kena tekankan, kesihatan and dia punya income layak ke tak. Kalau diorang dah memang high income kan, kenapa nak sambung lagi? Okay, bagi orang lain pula masuk. Okay, so that's my point of view, and harap-harap boleh share kalau rasa nak share lah kat siapa-siapa. And that's all for me. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.